Assalamualaikum dan salam sejahtera, apa khabar semua? Kita bersua kembali dalam rancangan Bicara Alumni Persona IPJ, Guru IPJ. Dan ini merupakan episod yang cukup hebat kerana kita bawakan kepada anda bukan seorang tokoh alumni, dua tokoh alumni kita bawa kepada anda untuk kita membicarakan tentang sejauh mana keupayaan alumni IPJ dalam memberikan sumbangan kepada masyarakat. Dan pastinya dua tokoh kami bawakan ini merupakan tokoh yang benar-benar telah membuktikan keupayaan mereka dalam mengguna pakai segala ilmu yang mereka peroleh, pengalaman yang mereka ada dalam dunia pendidikan ini kepada bentuk sumbangan terhadap masyarakat. Namun dalam panel yang hadir pagi ini yang menarik yang juga kita cuba bawa bersama-sama. Ini orang baru dunia pendidikan untuk melihat sejauh mana penglibatan dan kesediaan yang dapat mereka lakukan, dapat beliau lakukan untuk menghadapi cabaran-cabaran dalam berdepan dengan masyarakat ataupun komuniti setempat. Itu antara perkara yang bakal kita kupaskan dalam 30 minit bersama dengan saya Ghazali, khusus untuk anda Persona Guru IPJ. Jadi perkenalkan dua panel kita pada hari ini. Di sebelah kiri saya kita ada saudara Sadruddin Syahril Azmi. Apa khabar? Baik. Ini kali kedua berjumpa dengan saya. Ya betul, kali kedua. Dalam rancangan Persona Guru. Ya betul. Dan kali ini mungkin kita akan kupaskan dalam sudut berbeza. Berbeza dari segi masyarakat. Masyarakat, sumbangan masyarakat. Terima kasih kerana sudi melapangkan waktu. Terima kasih juga jemput saya. Dalam keadaan kesibukan guru kita pada sekarang ini, namun mereka masih sudi untuk memberikan sumbangan dari segi perkongsian dengan anda di luar sana. Khususnya guru-guru dan juga bakal guru yang ada menonton rancangan ini. Dan di hujung sana ini masih panas lagi. Ini panas kerana baru 6 bulan berkhidmat ditempatkan di sekolah. Betul, di sekolah. Ya, ada di hujung sana kita ada saudara Muhammad Hamdi Ahmad Labib. Betul. 6 bulan ditempatkan di sekolah, masih lagi baru. Ya. Dan yang paling menarik juga ini merupakan pengantin baru. Selamat pengantin baru daripada kami. Terima kasih. Daripada studio di sini hari ini kita Persona Guru mengucapkan selamat pengantin baru kepada anda. Guru yang baru muncul di persada pendidikan dan telah berusaha memberikan perkhidmatan dan juga sumbangan terbaik kepada masyarakat. Mungkin bagi pihak Muhammad Hamdi, kita akan melihat sudut kesediaan IPJ hari ini dalam membentuk guru-guru baru dalam memberikan sumbangan kepada masyarakat. Dan Aris ni orang lama, bukan 10 tahun ya. Hampir 10 tahun dalam bidang pendidikan. Dan sejauh mana keupayaan guru-guru alumni kita ini dalam memberikan perkhidmatan dan sumbangan terbaik kepada masyarakat. Itu antara perkara yang bakal kita kupaskan sebelum ini. Namun saya berikan sedikit laluan untuk Ariel dengan Hamdi. Mungkin mulakan dengan Ariel, perkenalkan diri dan jelaskan di mana anda berada sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Sadruddin Syahril bin Azmi. Saya hasil daripada IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Kursus saya adalah pengajian sosial. Dulu saya berkhidmat di SK Nangah Pedanum, Julau, Sarawak, dan sekarang saya menabur bakti di SK Melaka, Alor Gajah, Melaka. Dah berapa tahun? Hampir 9 ke 10 tahun. Ada di SK Melekit dia? Melekit ni berapa tahun? Melekit hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Lama juga ya. Ya. Dan banyak yang disumbangkan oleh sekolah. Alhamdulillah. Khusus bidang Ali ini memang dalam bidang co-curriculum. Dan sekarang ini masih aktif di sekolah. Masih aktif di sekolah dan juga di luar jugalah. Terlibat dengan kemasyarakatan dari segi dalam aspek co-curriculum itu sendiri. Itu yang kita nak kupaskan dengan anda. Nak kita nak kongsikan sebentar lagi. Namun kita sentuh dulu pengantin baru dulu. Muhammad Hamdi. Ya. 6 bulan di sekolah. Boleh perkenalkan sedikit? Okey, nama saya Muhammad Hamdi bin Ahmad Labib. Daripada IPG Kampus Pendidikan Teknik dahulu, alumni daripada IPG tersebut. Kemudian sekarang ditempatkan di SK Seri Murni, Batu Cave. Dan saya adalah keluaran yang terbaru sekali lah. Ini Panas. fresh from the oven lagi ni Hamdi ya. Dan Hamdi tempatkan di sekolah di Batu Cave. Betul. Mestinya komuniti yang berbeza. Mungkin bagi anda yang di luar sana yang mungkin tidak familiar atau tidak berapa kenal dengan keadaan yang ada di sini kan. Batu Cave merupakan satu kawasan yang dekat dengan pusat bandar. Betul. Namun memiliki komuniti yang berbeza. Ya. Kepelbagaian bangsa ada di sana. Betul. Dan Aris sendiri berada di Melimau di sekolah kebangsaan. Di Melekit Di sekolah kebangsaan. Mungkin dengan komuniti yang lebih majoritinya kepada kaum bangsa Melayu lah. Dan Hamdi sendiri majoriti bangsanya adalah Majoritinya bahasa Melayu tapi campuran tu ada banyak. Ada bahasa Cina, bangsa yes, Cina dan betul. bangsa India. Betul. So, ini antara yang cuba kita raikan dalam pendidikan Betul. kita pagi ini. Bagaimana pendidikan mampu untuk mengairatkan perpaduan yang kita cuba lihat. Dan ini juga ada kaitan dengan masyarakat. Bila bercakap tentang masyarakat, komuniti yang ada, kita melihat kepada perspektif bagaimana pendidikan dapat menjadi ejen dalam menyatukan
masyarakat yang betul. ada di Malaysia. Kita bangga dengan Malaysia. Kita bangga dengan keharmonian yang kita ada, kita bangga dengan kesejahteraan yang kita ada, kita bangga dengan kepelbagaian bangsa yang kita ada. Sebab kita meraihkan segala budaya Betul. dengan kita. Setuju. Jadi Ari sendiri dah hampir 10 tahun dalam pendidikan ini, Ya, baik. Ari melihat landscape Malaysia pada hari ini, di aspek perpaduan itu sendiri. Dulu di Sarawak, Ya, betul. dulu kan, Ya. dan balik ke Semenanjung. Bagaimana melihat landscape budaya tu kalau kita tengok masa saya di Sarawak, saya adalah cikgu yang datang daripada Semenanjung, berbangsa yang berbeza dengan komuniti setempat, tapi mereka dapat terima saya dengan baik dan saya rasa welcome, rasa dapat orang kata seperti part of them. hangat sambutan terpaksa. Sangat berasa. Jadi, Keterbukaan mereka menerima. betul. Bukan sekadar macam ni orang luar. Tak ada. Dia tak ada isu yang itu. Maksudnya macam kalau ada event ataupun orang kata sambutan-sambutan, dia tak siap ajak saya sekali. Tidak tinggalkan. Tidak tinggalkan. Walaupun saya berbeza dari segi budaya dan juga latar belakang fahaman dan juga kan. Jadi tapi saya tetap dijemput dan juga diraihkan bersama-sama. Dengan kata lain, melihat guru sebagai ikon tu masih kuat dalam masyarakat yang ada ni. Ya, betul. Seperti sekolah kebangsaan Nanga Perdana. Nanga Perdana. Ya, betul. Dan Ari merasa bagaimana bila Ari begitu terbuka masyarakat Ari menerima Ari sebagai seorang guru di sana? Pada mulanya masa kita posting tu, kita tak tahu tempat tu kat mana pun tak tahu kan. Jadi kita risau dari segi macam mana nak bawa diri dan sebagainya. Tapi disebabkan ada hubungan dua hala tu di antara masyarakat tu yang keterbukaan menerima orang yang bukan asal di situ. Kita rasa sangat tersentuh hati. Tersentuh hati dan juga kita rasa kita pun rasa terpanggil untuk memberi khidmat yang lebih orang kata lebih baik lah. Melihat kemesraan yang ditunjukkan oleh masyarakat setempat. Ya, betul. Jadi seolah-olah kita rasakan makin mudah kerja kita sebagai seorang guru. Ya, betul. Kalau begini jaga sambutannya. Ya, betul. Tak ada kek kuat sangat Tak kan. ada. Sebelum sampai ke tempat penempatan awal tu terasa juga mungkin akan ada halangan. Ya, betul. Tapi bila sampai ke sana rasa wow. Ini Rasa part of the family lah. Berapa tahun di sekolah tu? Hampir 5 tahun lah di sekolah tu. Masih lagi rasa untuk pengetahuan doktor dan juga Hamdi lah. Kalau saya kebetulan isteri saya adalah orang Sarawak. Jadi kadang-kadang kampung isteri saya tu jauh juga dengan kawasan tempat saya mengajar dulu. Tapi gila dia nampak macam kita kalau kata ada social media dan sebagainya kan, nampak kita balik kampung dan sebagainya. Cikgu datanglah. Dia masih lagi rasa mengalu-alukan dan bila saya pergi tu macam tak pernah berpisah. Seperti pulang ke kampung. Ya, betul. Ini kejelekitan. Maksudnya kita katakan guru sebagai ejen budaya itu sendiri terbentuk di sini ya. Ya, betul. Menyatukan budaya masyarakat setempat. Bukan sahaja budaya, tapi agama dan juga dan sebagainya kan kita rasa tak ada, kita rakyat Malaysia. Satu keluarga, jadi tak ada perbezaan tu satu benda yang kita boleh raikan. Itu kehebatan Hamdi sendiri. Hamdi asal di negeri mana? Maafkan saya bertanya soalan peribadi. Saya berasal daripada Pulau Pinang. Pulau Pinang. Batu Cave bagi anda satu tempat yang dah biasa ataupun kawasan yang baru? Saya berada di Pulau Pinang, tapi saya di sebelah seberang Perai, Bukit Mentajam. Jadi kawasan itu memang majoriti Melayu lah. Bukan Pulau Pinang di bahagian pulau yang kepelbagaian masyarakat. Jadi di Batu Cave tu sesuatu yang baru lah bagi saya. Kerana kita nampak kepelbagaian masyarakat dia tu. Maksudnya majoriti masyarakat tu kita nampak yang mana majoriti sebab banyak. Dia ada India banyak, Chinese ada, lepas tu Melayu ada. Jadi satu benda yang baru, pengalaman yang baru untuk saya. Kejutan. Betul, kejutan berlaku. Mungkin itu yang Hamdi rasakan. Melihat begitu banyak perayaan yang ada di kawasan tersebut dan semua masyarakat meraihkan setiap perayaan yang berlaku pada waktu itu. Jadi Hamdi sendiri sebagai guru novis lah, guru baru yang ada di kawasan tersebut, bagaimana dapat mengatasi situasi itu dengan cara yang baik? Cara saya adapt dengan benda tu, sebenarnya kalau kita tengok di IPG kita dulu pun kita dah masuk kepelbagaian masyarakat tu dah banyak. Sebab contoh di IPG teknik pun kita Chinese ramai, India ramai, dah banyak di Sarawakian atau Sabahan kan. Jadi benda tu kita boleh adapt. Kita dah macam okey. Jadi bila macam ni kita
kita try lah belajar budaya orang lain lah. Apa sambutan dia, macam mana dia sambut. Sebab kita membawa, sebab anak murid kita bukan daripada satu masyarakat saja, satu bangsa saja. Jadi kita perlu tahulah kadang-kadang dia, kenapa dia cuti lebih, kenapa kadang dia balik kampung ke Sabah, macam tu. Kalau saya boleh tambah sikit lah kan, contohnya macam Hamdi cakap tadi kan, di masa di IPG tu, macam contohnya di IPG KBA, kita ada buat perayaan, maksudnya macam sambutan-sambutan perayaan bagi kaum-kaum tertentu. Jadi itu pun dah jadi satu pengenalan dan asas kepada pengetahuan asas kita. Jadi dia tak ada rasa kekok, saya rasa. Itu yang cuba mungkin Hamdi cuba. Saya nampak perkara itu Hamdi kan. Sebab kita lihat IPG sendiri tu umpama sebuah negara kan. Sebab kita tak rasa kekok. Dan anda telah dilatih untuk berdepan dengan pelbagai situasi. Cuba menyelesaikan masalah sesama bangsa dengan bentuk perpaduan yang erat. Jadi itu latihan awal yang ada sebelum ditempatkan di kawasan masing-masing. Bila melihat pada ini, kalau kita katakan bahawa tepatlah kita katakan guru-guru keluaran IPG ini merupakan ejen kepada sosiologi budaya itu, mampu melaksanakan tanggungjawab dengan cara lebih baik. Ya, saya setuju dengan itu. Namun kita lihat kepada guru itu sendiri, bila guru memainkan peranan sebagai ejen penghubung masyarakat, apa perkara yang pertama Arif contohnya Arif fikirkan untuk menyatukan masyarakat itu sendiri? Apa yang guru boleh lakukan? Kita di sekolah sebagai contoh kan, kita ambil aspek, sebab kita boleh lihat ejen ni dari segi dua aspek pada saya lah, pada pandangan peribadi. Pertama, kita tengok kita lihat pada aspek guru dengan masyarakat di luar. Sebagai contoh, macam saya boleh kongsikan sedikit. Saya terlibat macam saya cakap pada awal tadi, saya terlibat dengan co-curriculum, dan antara aspek co-curriculum yang saya dominan lah ialah iaitu dari segi pengakap. Jadi pengakap ni sendiri dia banyak program yang dijalankan bersama-sama masyarakat. Sebagai contoh, pada hari puasa, pada sebelum ni kan, puasa baru-baru ni, saya dengan kawan-kawan ada buat program tentang yang kita bagi singgah sahur dan juga berbuka bersama masyarakat, komuniti sekitar kan. Jadi yang tu pun dah kebanyakan daripada pengakap tu sendiri sebenarnya datang daripada cikgu, daripada guru sendiri. Dan saya pasti pengakap itu bukannya satu bangsa ya, itu bukan pelbagai bangsa sebab dia satu badan NGO yang dia welcome everybody yang ingin menyumbang. Sebab dia satu badan yang sentiasa ada, bukan sekadar orang kata camping orang kata alah UB ni camping tu biasalah tau, biasa camping lah. Tapi sebenarnya banyak program-program yang luar. Jadi saya sebagai guru, hasil daripada IPG terpanggil untuk join sebabnya memang daripada IPG sendiri kita ada unit uniform sebagai contoh kan. Jadi kita dah diajar untuk uniform ni bukan hanya di sekolah saja, tapi dah ada luar sekali. Dengan kata lain, menyumbang kepada masyarakat itu bagi guru-guru lepas IPG itu sekiranya satu kebiasaan. Betul. Dah tak rasa macam kekoknya darah lagi. daging saya boleh kata. Dah mengalir dalam jiwa sendiri tu. Betul. Campak yang mana-mana masyarakat menjadi keutamaan. Ya, betul. Hamdi orang baru dan pendidikan sendiri. Bila anda dibawa kepada satu masyarakat yang penuh dengan kepelbagaian budaya dan sebagainya, apa sudut yang Hamdi nampak, aku boleh menyumbang ke arah ini rupanya? Ada nampak sekarang dalam 6 bulan? Betul. Bila saya awal-awal masuk ke sekolah tu lah, sekolah SK Seremoni tu, saya tanya kepada diri saya sendiri, apa yang saya boleh beri kepada masyarakat kat sekitar ni? Katanya di sekolah lah, sebab sebagai saya guru baru kan. Kalau macam guru pengalaman macam Cikgu Syaril, tak apa, dia dah tahu dah apa dia dapat sumbang kan. Jadi sebagai macam guru baru ni, apa yang saya dapat buat, mula bila saya masuk kat sekolah tu, saya tengok dulu sekolah ni ke arah mana. Sebab kita dapat lihat sekolah kan ke arah curriculum, mana yang ada dia punya pengkhususan, kebitaraan dia tu. Dan guru-guru dekat situ kebanyakannya kepakarannya apa. Kita boleh pilih, kita nak pelbagaikan kepakaran dalam sekolah itu ataupun kita nak ikut laluan guru yang pakar dekat situ. Jadi pada masa sekarang ni saya cuba dua-dua. Saya ikut kepakaran yang ada kat situ dan juga saya cuba memasukkan kepakaran baru kat sekolah itu. Dan melalui penyediaan di IPG dululah. Betul. Jadi kalau kita rasakan bahawa IPG ni memang dah ada unit uniformnya kan. Kita dah ada sukannya, kita ada kesukarelawan. Namun sekarang di IPG sekalipun kita ada 8K. Kemahiran-kemahiran insaniah yang kita terapkan untuk kita mantapkan lagi jiwa bakal-bakal guru sebelum mereka berdepan dengan masyarakat. Khususnya masyarakat yang lebih, sekarang ni kan dah ada berbeza masyarakat. Jadi kesediaan guru itu yang penting.
pada pandangan Hari dengan Hamdi, saya minta seorang bagi pandangan sekali lagi. Bagaimana seorang guru itu harus ada dalam diri mereka berdepan masyarakat? Adakah mereka wujud sebagai diri mereka sebagai individu itu sendiri ataupun mereka sebagai guru yang mampu menjadi penghubung? Bagaimana sebenarnya kesediaan paling utama diri itu sendiri? Kesediaan paling utama sebagai contoh kan, sebagai guru ni kita bukan sahaja sebagai individu dengan masyarakat itu sendiri, tapi kita juga sebagai pencetus. Pencetus sebabnya kalau kita tengok dekat sekolah contohnya kan, kita ni adalah satu ejen yang membentuk masyarakat. Masyarakat tu sebabnya di sekolah guru-guru membentuk murid tu bukan sahaja dari segi contohnya kurikulum. Kita bentuk dari segi aktiviti-aktiviti yang ada melibatkan kerjasama antara murid dengan murid, camping dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita juga telah menggunakan PDP sebagai contoh dalam aspek pengajaran sejarah dan juga dalam aspek bahasa Melayu sebagai contoh. Kita ada selitkan civic tu, dan juga kita juga ada dalam contohnya macam saya terlibat banyak dalam subjek orang kata pendidikan jasmani dan kesihatan, pun ada terlibat dengan macam mana kita nak hubungan kita dengan orang sekitar dan sebagainya. Itu pun dapat membantu dalam membentuk masyarakat itu sendiri. Dengan kata ilmu yang dipelajari di IPG, ya, betul. Ilmu yang ada di sekolah itu telah dipercayai digabung jalinkan. Ya, betul. Dan membawa kepada sumbangan. Sumbangan tu bukan sekadar dalam bilik darjah, di luar bilik darjah, dan juga kita juga tunjulkan dari segi sasiah kita sendiri, macam mana kita bergaul dalam masyarakat sekolah tu sendiri, macam mana guru dengan guru dengan pekerja, guru dengan pentadbir dan juga guru dengan murid menjadi contoh kepada pembentukan masyarakat di sekolah tu dengan konteks pembentukan murid tu sendiri. Dan juga kita tak sentuh lagi yang bab di luar. Kita sentuh di sekolah pun dah banyak dah sebenarnya sumbangan guru dalam pembentukan masyarakat untuk jadi membentuk masyarakat yang lebih baik lah. Hamdi sendiri bagaimana? Kalau pendapat saya, guru ni dia bertindak sebagai ejen penghubung. Sebab apa? Sebab pembangunan diri murid ini dia bukan di sekolah sahaja. Dia bermula di rumah lagi. Jadi guru ni macam kita telah dilatih, kita perlu berhubung, sebab kalau dalam 6C pun dia ada communication, dia ada collaboration. Jadi kita perlu berhubung dengan ibu bapa, masyarakat sekitar, untuk kita sama-sama dalam pembangunan jati diri murid itu macam mana. Sebab kalau kita, sebagai contoh saya guru baharu, saya datang ke tempat yang baru, mungkin saya tak berapa fasih atau faham tentang latar belakang masyarakat tersebut. Jadi apa yang perlu saya tahu adalah saya belajar melalui masyarakat tersebut, dan saya perlu kolaborasi dengan masyarakat setempat kerana mereka ni dah tahu dah keadaan sekitar tu macam mana, dan apa yang mereka dapat lihat dan apa yang mereka dapat sumbang jugalah. Maksudnya sebagai guru baru ni saya perlu pertolongan daripada masyarakat jugalah, kolaborasi. Tak salah kalau saya kata itu sebagai penggerak, guru sebagai penggerak betul. Guru sebagai penggerak. Ya, betul. Saya melihat keterujan awak berdua sekarang. Mungkin kerana tadi Hari menggunakan perkataan darah mengalir darah daging. IPG itu mengenai sumbangan merupakan antara perkara yang dah sedia ada dalam diri kita. Antara elemen daripada roh guru itu adalah memberikan sumbangan kepada masyarakat. Itu memang tugas kita, kerja kita. Kesukarelawan juga ditekankan oleh IPGM kepada pelajar-pelajar kita khususnya. Jadi kita akan mencungkil lebih banyak perkara berkaitan bentuk sumbangan bagaimana sebagai seorang alumni, guru berlaku kepada masyarakat. Kita jangan kemudian kita berehat seketika. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan saya Ghazali Taib di program yang cukup menarik. Kita katakan bicara alumni, pesona guru IPG. Memang terpesona. Siapa yang tengok pun terpesona. Pantas, cepat, idea diberikan benar-benar menempati keperluan masyarakat pada hari ini. Ini ikon kita yang kita pilih pada alumni IPG, keluaran IPG seluruh Malaysia, untuk mereka berkongsi pandangan mereka sejauh mana mereka mampu menabur bakti, memberikan sumbangan kepada masyarakat. Dan hari ini, pada hari ini kita ada 2 alumni yang kita bawakan kepada anda untuk membicarakan tentang bentuk sumbangan yang boleh dilakukan oleh guru
sama ada guru baru ataupun guru lama di sekolah yang mampu untuk membantu membangunkan masyarakat menjadi penghubung dan ejen kepada perpaduan negara yang kita harapkan, sebenarnya yang diaspirasikan oleh negara kita. Dan kita kembali ke semula perbualan kita, perbincangan kita bersama dengan dua panel kita pada hari ini, dan saya bawa kepada anda Ariel dan juga Hamdi yang ada di ujung sana. Bila bercakap tentang sumbangan, kita melihat kepada keperluan masyarakat ini. Mereka tak nafikan bahawa sekolah itu penting, guru itu penting. Dan mereka tak menafikan bahawa pendidikan itu bermula daripada seorang guru dan juga sekolah itu sendiri. Namun kita lebih daripada itu. Kita ingin melihat lebih dari itu. Jangkauan bagaimana guru mampu bukan hanya pendidikan dalam bilik darjah, namun di luar bilik darjah. Apa yang guru mampu lakukan supaya ada rasa kepercayaan masyarakat kepada kredibiliti guru itu sendiri. Ada sedikit bagaimana apa yang ada lakukan sekarang? Sebab saya lebih kepada co-curriculum. Jadi contohnya semasa di Sarawak dulu, Sarawak, kita adakan macam hari keluarga ataupun kita jemput masyarakat sekitar datang ke sekolah untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti sebagai contohnya kan. Kita ada aktiviti contohnya bola sepak dan sebagainya. Itu membentuk satu kejelikitan kan untuk hubungan antara guru itu sendiri, dan hasil daripada itu dan juga program-program yang kita dah laksanakan, kita dapat buat sebagai contoh dekat pedalaman untuk kita nak buat program-program ataupun kita nak buat infrastruktur sebagai contoh, pembangunan sebagai contoh, kita perlukan kos yang tinggi. Tapi dengan kos yang orang kata hasil daripada kutipan dan juga sumbangan-sumbangan yang diberikan dalam kos konteks kos yang rendah, tapi kita dapat menghasilkan contohlah gelanggang tengah-tengah kawasan yang dalam, tapi kita dapat membina gelanggang dan juga astaka sebagai contoh. Itu semua hasil daripada perancangan. Dan sebab saya ada buat sedikit lontaran idea dan juga kita buat lakaran-lakaran, tapi nak melaksanakan dan menghasilkan infrastruktur tu, kita perlu bantuan daripada ibu bapa dengan sendirinya datang dan sama-sama bancuh simen lah dan sebagainya. Maksudnya kesediaan mereka itu ada. Ya, betul. Cuma yang saya tarik sini, bila bicarakan tentang bagaimana sumbangan masyarakat sekolah setempat kepada sekolah itu, ya, betul. Saya melihat kepada aspek teknikal komunikasi. Ya, betul. Bagaimana seorang guru mampu membawa aspek komunikasi berkesan sehingga mampu dipercayai oleh masyarakat yang kita boleh lakukan bersama-sama. Jadi kita faham bila masyarakat mereka busy, mereka sibuk dengan ketutupan mereka lain. Dan bila mereka sanggup melapangkan waktu mereka untuk berikan sumbangan pada sekolah, ini satu perkara yang besar. Aspek komunikasi bagaimana yang ada rasakan perlu ada pada seorang guru. Okey, sebagai guru kita untuk kita mengajar ataupun kita jadi orang kata pencetus, selain daripada idea, kita perlu ada orang kata komunikasi dari segi jelas. Maksudnya kalau jika kita nak buat sesuatu, kita kena bagi kefahaman kepada masyarakat itu sendiri kenapa kita perlu ada. Sebagai contoh, dari segi aspek saya nak meningkatkan orang kata pencapaian co-curriculum di sekolah, saya perlukan satu gelanggang ataupun satu kawasan yang selamat dan selesa untuk melakukan latihan. Jadi bila kita bentangkan dalam mesyuarat PIBG sebagai contohnya, jadi masyarakat faham benda tu. Jadi sebagai guru kita kena orang kata kena lebih orang kata berkemahiran untuk menjelaskan apa yang perlu ada untuk masyarakat faham dan boleh bersama-sama kita berganding bahu untuk mencipta ataupun menghasilkan sesuatu untuk sekolah tu balik. Macam itulah. Jadi dengan kata lain, peranan guru tu sendiri, ya, betul, bukan sekadar mencampakkan idea, tapi memberikan penjelasan, menjadi pembimbing juga kepada masyarakat itu sendiri. Betul juga. Jadi saya nampak satu cabaran sebenarnya sebab bila berdepan dengan kepelbagaian masyarakat, betul, budaya, pemahaman, kita faham di situ. Dan bila guru mampu menterjemahkan idea itu kepada bentuk yang diingini, itu satu kejayaan bagi seorang guru sebenarnya. Ya, sekolah itu sendiri, dia mengangkat image sekolah. Sebab saya boleh katakan apa yang ada pada saya pada hari ini adalah hasil daripada didikan di IPG sebagai contoh. Sebabnya macam IPG ni satu platform ataupun satu medan pembelajaran bagi saya untuk mencuba. Sebagai contoh, macam saya ada beberapa orang pensyarah yang sangat orang kata terbuka mendengar idea saya, tapi sebabkan saya kurang dari segi orang kata kemahiran pada masa itu, dari segi penerangannya, dari segi orang kata nak merancang sebagai contohnya, tapi dengan didikan daripada IPG dan pensyarah-pensyarah saya sendiri, dia membentuk satu keyakinan dan orang kata membentuk kepimpinan dalam diri saya, macam mana saya nak bawa
satu masyarakat ataupun individu lain untuk ikut bersama-sama dengan saya. Itu yang saya orang kata bersyukur. Yang dia dengan kata lain memang banyak ilmu berjaya ditimba Ya, betul. di IPG sehingga menjadikan Nara daripada hari ini. Ya, betul. Dan juga bagaimana sumbangan Nara kepada masyarakat. Ya. Hamdi, bagaimana Hamdi? Orang baru ni tiba-tiba nak masuk masyarakat nak bagi sumbangan buat gelanggang. Baru buat gelanggang saja. Masuk sekolah, saya nak buat gelanggang. Bagaimana Hamdi sendiri? Betul. Saya dengar tu memang rasa ni lah sebab saya guru baharu kan. Tapi apa yang saya boleh berkongsi pada hari ini adalah apa yang saya cuba buat sekarang ini. Pengalaman saya sekarang ni dah masuk 6 bulan lah kan. Apa yang saya tengah buat sekarang ni dalam proses akhir lah untuk kita tunggu hari kejadian saja adalah sebuah program Smart Clinic, dipanggil Smart Clinic. Program ini saya berlatih untuk mengurus dan membawa program ini daripada di IPG dulu. Di IPG Teknik kita ada satu persatuan atau entiti dinamakan Junior Academician, memang melakukan Smart Clinic di sekolah-sekolah. Jadi apabila saya tiba di sekolah ini, sekolah ni tak pernah buat lagi program ni sebab mungkin jauh daripada IPG Teknik, sebab idea ni daripada IPG Teknik. Jadi apa yang saya boleh sumbangkan kepada masyarakat di sekitar itu, sebab masyarakat di sekitar itu adalah kebanyakan taraf ekonominya adalah sederhana dan rendah. Jadi mungkin ada yang tidak berkemampuan hantar ke tuition dan sebagainya. Jadi saya nak menyumbang ke arah itu. Jadi untuk membantu masyarakat, saya berhubung dengan IPG Kampus Pendidikan Teknik untuk mereka menyumbangkan tenaga kerja daripada student IPG Teknik sendirilah, Junior Academician, untuk kita datang membantu buat, boleh dikatakan seperti tuition. Seperti itulah, boleh dikatakan tuition lah. Yang famous ni adalah tuition, tapi kita panggil adalah Smart Clinic. Datangnya 44 orang pelatih ini, saya sebagai ejen penghubung. Ejen penghubung antara sekolah saya yang baru ini dan IPG. Jadi sebagai ejen penghubung, saya melaksanakan program itu sekarang di SK Seri Murni. Jadi itu dapat membantu masyarakat di sekitarnya. Penerimaannya kita akan lihat nanti. Cumanya yang saya dapat puji pengurusan atau pentadbir sekolah saya, pada hari kejadian kita akan laksanakan Smart Clinic itu, masa itu akan dilaksanakan mesyuarat PIBG. Jadi masyarakat akan lihat bagaimana guru menyumbang atau guru pelatih menyumbang kepada masyarakat. Kerananya guru pelatih ini tidak dibayar. Tidak dibayar, mereka sukarela. Jadi elemen sukarelawan tu memang ada Ya, dalam kita. betul. Dan bila Hamdi cuba bawakan budaya yang terjadi di IPG itu kepada bentuk penjelmaan semula, atau kita bagaimana rebranding lah, dalam bentuk sekolah dan dihubungkan dengan IPG, ini benda baru. Bila kita bawa IPG terus kepada sekolah dan bentuk hubungan kesukarelawan itu perkara baru. Sebab dia melibatkan PIBG, komuniti, guru, kelompok yang sedia ada di sekolah itu sendiri. Jadi menguruskan itu bukan perkara yang mudah, saya rasakan. Dan Hamdi orang baru. Kadang-kadang kita cakap orang baru ni, hari ni tak masing pun. Kan? Tapi Hamdi bangun, bercakap dan menunjukkan keyakinan yang boleh buat perkara ini. Mana dapat semangat tu? Sebab Selama tanya kan, mana dapat semangat tu? sebabnya daripada DIPG telah dilatih. Sebab DIPG memang dilatih untuk kita mengurus dan mengelolakan program. Jadi benda ni bukan benda baru bagi alumni IPG lah terutamanya. Jadi sebab kita tengok trend ataupun cara untuk menguruskan ini dia lebih kurang. Cuma kita kena sesuaikan dengan masyarakat yang baru, itu saja. Jadi saya ambil balik apa yang ada di IPG yang saya belajar dulu, saya apply je kat sini. Dengan sedikit pengubahsuaian. Pengubahsuaian, mengikut keperluan pada betul, waktu itu. betul. Ada sini berkenan, nak sambung? Sebelum tu tanya dulu, sekarang umur 24. Dah bocor tu Malaysia. ya. Sebab jarak umur tu jauh. Misalnya macam saya 30 lebih lah, kan ya. Jauh. Jadi bayangkan kejayaan IPG tu membentuk tu bukan sekadar dulu saja, tapi sekarang dia continuation tu ada. Betul. Tu yang saya rasa macam dan lagi macam kesinambungan itu ada. Ya, Soal betul. umur tak cakap sampai sini saja tak. Sampai ke sini. Soal umur sampai ke sini saja. Jadi kita yakin bahawa tenaga-tenaga muda IPG ini bakal membawa image IPG dalam bentuk menyumbang kepada masyarakat dengan lebih sukses. Itu kita harapkan sendiri. Dan mungkin sebentar lagi kita nak berehat seketika. Sebentar lagi mungkin Nara dengan Hamdi mungkin cuba jelaskan kepada kami apakah bentuk-bentuk jangkaan akan datang yang bakal boleh dilakukan untuk memastikan agar masyarakat dan IPG dan juga institusi pendidikan kita ni sederau dalam mengangkat pendidikan di masa akan datang. Jadi kemudian kita berehat seketika.
Bersama kembali, terima kasih kerana kesetiaan anda bersama dengan saya di Bicara Alumni Pesona Guru IPJ. Dan kita sudah masuk pada pusingan kedua. Berapa minit lagi baki dengan saya, dengan dua tetamu yang ada pada petang ini. Makin panas perbincangan kita kerana kita berbincangkan tentang apa yang boleh guru-guru kita, guru-guru muda atau guru-guru senior yang ada menyumbang kepada masyarakat. Kerana ini keperluan dalam pendidikan. Membentuk semangat kesukarelawan, membentuk semangat menyumbang kepada dunia pendidikan itu merupakan antara elemen penting yang diterapkan oleh IPJ sendiri kepada guru-guru. Dan bagaimana mereka terjemahkan perkara itu kepada dunia sebenar dalam arus pendidikan. Dua ikon ada sebelah saya. Jadi saya kenalkan sekali lagi, Arya dan Hamdi yang sebelah saya ini. Ini adalah ikon yang kita bawa yang telah banyak menyumbang kepada masyarakat. Tadi kita bertanya tentang sumbangan yang telah mereka lakukan setakat ini. Ini perancangan telah ada. Kita pergi melangkau. Sebab kita bercakap tentang 5 titik sifar akan datang. Bila Malaysia mungkin akan menjadi satu bersama negara dengan pendidikan futuristik akan datang. Itu akan berlaku. Sebab future is today. It's not about tomorrow. Kita kata orang di luar sana. Jadi pendidikan kena sahut cabaran ini. Ari sendiri, apa yang you nampak, yang you boleh sumbangkan, yang masyarakat guru, pendidikan guru, pemain-pemain pendidikan guru ni mampu sumbangkan kepada masyarakat dan masyarakat datang? Antara perkara sebabnya kita tahu kita dah memang dalam dunia yang serba canggih. Memang dari segi orang kata IT sebagai contohnya, saya tertarik dengan idea daripada Hamdi tu. Selain daripada kita buat smart clinic sebagai contoh, kita juga boleh buat pengajaran. Dan sekarang ni memang dah makin hangat sekarang ni pengajaran yang kita rakam dan buat online. Dan perkara itu dapat membantu murid-murid yang mungkin tertinggal ataupun mungkin ada topik-topik tertentu yang mungkin dia orang kata kurang faham. Jadi dengan adanya contohnya macam video-video pengajaran sebagai contoh, guru-guru ni dia dapat membantu untuk meningkatkan ilmu. Dan juga selain daripada itu juga dalam segi konteks masyarakatnya, bila masyarakat tengok apa konten-konten yang dibuat oleh guru-guru ni, mungkin orang kata mungkin dia ada nak menyumbang juga, mungkin kita boleh buat kolaborasi dengan masyarakat untuk buat lagi lebih baik daripada itu. Itu adalah saya tarik dengan saya tak nafikan bahawa guru-guru ini dibekalkan dengan tahap kemahiran yang tinggi dari aspek pedagogi, penyampaian, pengurusan, pilih darjah itu tak dinafikan. Memang ini kelebihan yang ada pada IPJM. Dan ini kita akui, masyarakat akui bahawa hari ini IPJM telah mampu melahirkan banyak guru-guru, ramai guru-guru yang hebat. Namun mendedahkan, saya berkata ni, mendedahkan kemahiran kepada dunia luas secara terbuka melalui atas talian itu sendiri. Dalam atas talian itu bukan satu perkara yang mungkin mengundang risiko. So masyarakat mula menguji di situ. Bagaimana Ari melihat guru-guru baru hari ini, guru-guru sedia ada, supaya mereka kesiapsiagaan mereka untuk memastikan agar skill yang ditunjukkan itu benar-benar mencapai piawaian yang kena kena. Okey. Jadi sebagai orang kata guru, kita perlu ada mengikut orang kata dasar dan juga kita ada guidelines kita sendiri. Dan itu telah dipamerkan oleh KPM, maksudnya dari segi orang kata atur cara ataupun orang kata guideline tu memang ada. Tata caranya sendiri ada. Jadi kita selain daripada itu juga saya rasa sekarang ni makin hangat cara perkongsian daripada yang senior yang tentang cara nak membuat video yang sesuai dan sebagai contohnya kan. Jadi itu semua dapat menyumbang kepada guru-guru ni dapat membina satu orang kata video yang tidak melangkaui atau tidak melanggar etika-etika yang sepatutnya. Dengan kata lain, walaupun berlaku perubahan zaman sekalipun, etika seorang guru perlu dijaga. Betul. Dari segi penyampaian itu. Kerana KPM menyediakan satu standard. Macam saya, IPG itu sendiri telah orang kata memberi input yang baik kepada kami. Jadi kami insya-Allah dan juga kami terbukti apa orang kata dapat membina satu bahan-bahan pun memang dalam konteks yang baik tanpa ada melangkaui isu-isu yang tak sepatutnya. Jangan kata guru perlu memahami etika, perlu memahami peraturan, perlu memahami tugas dan juga menjaga image. Ya, betul. Pendidikan itu sendiri. Pendidikan itu sendiri. Setuju dengan pandangan saya? Saya sangat setuju. Terima kasih. Pertama kali secara langsung Hamdi ni, bagaimana Hamdi? Anda melihat masa hadapan. Hamdi ini merupakan satu acuan baru pendidikan hari ini. Sebab Hamdi dilahirkan di zaman selepas era pandemik. Ya, betul. Dengan teknologi, dengan kepakaran yang luar biasa kita lihat pada hari ini. Jadi Hamdi melihat mungkin dari perspektif lebih luas. Apa yang boleh lakukan untuk masa depan? Okey, untuk masa depan,
kalau kita berbincang tentang alumni IPG ni, saya tidak risau kerana IPG ni sentiasa mengikut trend. Okey, contohnya macam saya ni dulu masa saya dalam tempoh 5 tahun tu, saya berada dalam satu tempoh pandemik COVID 2 tahun kita belajar kan. Jadi masa ketika itu dunia pendidikan kita tengok mengalami kesukaran kerana tidak dapat ke sekolah. Kita ada kawalan kan. Okey, jadi kami masa ketika itu saya masih pelajar di IPG, kami bermula belajar secara online. Jadi kami dapat lihat bagaimana pensyarah mengajar. Jadi pengalaman tu, pendedahan itu awal. Jadi bila sampai di sekolah ataupun ketika kami praktikum, kami mempraktikkan benda yang sama sebab pensyarah yang mendedahkan dan kami telah berada di situ sebagai seorang student. Jadi kami tahu apa keperluan yang perlu kita sampaikan, apa keperluan daripada audiens kita. Jadi telah dilatih dan bersedia. Dengan kata lain, ilmu-ilmu yang ada pada hari ini yang dipelajari itu akan terus dikembangkan berdasarkan pada apa yang anda peroleh. Betul. Dan ini mungkin punca lah, dengan kata lain, punca membawa kepada keterujuan untuk mencari ilmu baru di masa akan datang. Sumbangan tetap sumbangan kepada masyarakat. Kerana masyarakat memerlukan guru sebenarnya. Di sini, Hamdi, masyarakat tidak menafikan perkara itu. Dan kita yakin bahawa IPJM akan sentiasa terus relevan dalam perkara ini. Jadi bila kita lihat kepada pendidikan secara keseluruhan, alumni IPG, anda berdua, yang ini dah senior, yang baru, bagaimana fungsi diri anda? Anda akan menjadi ejen sebagaimana sebenarnya untuk pendidikan negara? Oh, tinggi juga tu. Tapi memang secara zahir ni, cikgu ni dia memang orang kata hasil daripada IPG tu sendiri, telah orang kata dia darah daging tu sendiri. Dia memang jadi orang kata kita membawa kepada membawa kepada apa? Membawa kepada bagaimana membangun. Mungkin saya menjawab dulu. Okey. Sebagai apa fungsi alumni kan tadi kan, alumni untuk masa akan datang, saya merasa saya hadapi benda tu kerana saya sebagai guru baru. Jadi apabila adanya alumni IPG, sebagai contoh bagi Cikgu Syahri macam ni, saya dapat belajar banyak benda. Okey, sebagai satu contoh apa yang saya alami adalah saya berasal daripada Pulau Pinang. Jadi sekarang ni saya ditempatkan di Batu Cave atau kita punya kawasan Kuala Lumpur lah, di Kuala Lumpur. Jadi apa yang dapat saya buat dan apa alumni sumbang kepada saya sebagai seorang guru baru ni, mereka menyumbangkan pengalaman mereka. Mereka menceritakan, okey, macam ni, perjalanan dia macam ni. Apabila berada di KL, macam ni situasi dia. Jadi saya tidak kat situ tiba-tiba tak tergantung. Sebab ada alumni yang membantu saya daripada aspek dunia pendidikan itu sendiri dan juga bagaimana kita nak survive dalam masyarakat yang baharu. Macam tu. Itu sumbangan alumni kepada saya sebagai guru baru ni. Sebagai guru baru. Betul. Dan sumbangan kepada masyarakat sendiri, alumni perlu berkuat ni sebab kita ramai. Keluaran IPG ni semakin ramai sebenarnya tuan-tuan yang akan berlaku di masa akan datang, dan sumbangan ini akan menentukan adakah kita mantap dalam membangunkan masyarakat. Boleh saya tambah? Okey, daripada sumbangan alumni itu sendiri, sebagai contoh tadi yang rentetan daripada apa yang Hamdi cakap tadi, berdasarkan orang kata bantuan-bantuan ataupun orang kata jaringan-jaringan dengan alumni-alumni yang lain, kita dapat kembangkan aktiviti yang mungkin kelompok tu sendiri. Contohnya kita buat orang kata bantuan sukarela dan sebagai contohnya, bukan hanya pada konteks setempat sahaja, tapi kita dapat jalinkan dengan tempat-tempat lain dan kita kumpulkan force ni ataupun kita punya daya tenaga kerja ni untuk kita dapat menyumbang kepada kawasan-kawasan yang lain juga. Sebagai contoh, macam contoh masa kita ada beberapa orang kata keadaan di mana banjir dan sebagai contohnya, yang itu saya tengok antara penggerak-penggerak dia adalah guru. Ya, betul. Itu yang kita nampak. So, menyelamatkan anak murid kita tu, menyelamatkan aset negara. Itu kita dapatkan dengan guru melihat pada anak murid. Berlaku banjir, apa berlaku anak murid aku. Jadi mereka dah risau situ, maka mereka menyelamat. Kerana itu, dengan kata lain, kalau COVID kita nak putuskan rantaian. Namun dalam masyarakat, guru akan kukuhkan rantaian itu. Betul. Dan itu antara nadi kepada guru membina ketamadunan masyarakat dan juga perpaduan melalui pendidikan. Terima kasih Arif. Terima kasih Hamdi.
Hamdi kerana Sama-sama. sudi hadir ke studio pada hari ini. Semoga satu perkongsian anda. Ini merupakan antara buah fikiran mereka sampaikan. Mungkin anda memiliki banyak lagi idea-idea baru yang boleh disampaikan. Jangan terus berbual dengan kami. Jangan lupa terus berbual dengan kami untuk kita terus semarakkan lagi kesepakatan kita dalam kita membangunkan pendidikan negara. IPGM melalui alumni akan sentiasa bersama dengan anda di masa-masa akan datang. Kerana kita yakin pendidikan ini adalah milik kita bersama. Kita jumpa lagi dalam Pesona Guru IPG masa akan datang. Assalamualaikum dan selamat jumpa lagi.